Kau jangan lari lah. Lepaskan aku, lepas! Lepaskan! Lari lah. Lepaskan aku! Berhenti. Kenapa ni? Mana kalau isteri aku? Mana? Tanya Umar! Kenapa aku pula? Umar, awak ambil ke kalung tu? Ustaz. Ustaz fikir saya ni apa? Umar, saya tanya baik-baik sekali lagi. Awak ambil ke? Ustaz tanya baik-baik kan? Saya pun jawab baik-baik tau Ustaz. Umar tak ambil apa-apa. Dia dari tadi duduk dengan aku. Okey, macam ni. Lepaskan. Kosongkan kunci awak. Ustaz, terima kasih Ustaz. Dah lapang rumah saya ini. Semoga Tuhan nampak segala usaha Ustaz. InsyaAllah, Cik. Terima kasih. Terima kasih, Umar. Baik dulu Okay, hati-hati ya. Aku ajak orang husnuzon, tahan marah dan sabar di bulan Ramadan. Tapi bila kena ujian tu kat aku gagal.